Kan? Satu lagi contoh yang lain saya nak bagi. Tuan-tuan dan puan-puan biasa baca surah Masad? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan? Maksudnya apa? Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah yang sama. Apa ni? Wa imra'atahu apa ni? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya yang merupakan pembawa kayu api neraka. Fi jidiha hablum min masad, yang mana di apa ni, di tengkuknya akan dipakaikan dengan tali daripada neraka. Kan? Kita semua tahulah surah ni. Terutama bila kena kerja orang dengan anjing dulu. Orang kata tabat zaman dululah, kan. Jadi surah ni merupakan mukjizat. Surah ni turun bila? Dikatakan surah ni turun sebelum hijrah. Ketika mana turun ayat Quran, Allah Ta'ala kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, berikan amaran, berikan tentang berita ancaman neraka kepada keluargamu yang terhampir. Maka Nabi panjat Bukit Safa. Nabi panggil, Nabi kata ya Bani Fahar wa ya Bani Uday, law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi. Wahai anak Fahar, wahai anak keturunan Uday, kalau aku beritakan kepada kamu di belakang bukit ni ada tentera berkuda nak datang serang kamu dalam keadaan kamu tidak sedar, adakah kamu percaya dengan apa yang aku nak cakap? Apa kata Quraisy? Ma jarabna alaika kadhiban ya Muhammad. Kami belum ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Kami percaya. Maka Nabi pun, mula Nabi test power dululah, nak percaya ke tak orang Quraisy ni dengan aku. Lepas tu Nabi terus berikan dakwah dia. Inni nadhirul lakum adza ya ma'syaran nas, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Wahai manusia, aku adalah pemberi amaran kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kalau kamu teruskan dengan agama syirik ini. Abu Lahab kata apa? Abu Lahab ada? Abu Lahab kata tabballaka ya Muhammad sa'iral yaun. Celaka kamu wahai Muhammad satu hari ini. Alihadza jama'tana, adakah kerana benda ni kamu himpunkan kami? Celakalah kamu wahai Muhammad. Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Kerana dia celakakan Nabi, Allah turun ayat celaka kepada Abu Lahab. Surah ni mukjizat. Kenapa saya kata mukjizat? Dari sudut mana mukjizat tu? Mukjizat tu dari sudut bila Allah Ta'ala kata Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil merupakan ahli neraka. Ayat ni turun, dikatakan dia turun sebelum hijrah, dan Abu Lahab meninggal selepas hijrah. Abu Lahab dikatakan meninggal setelah berlakunya perang Badar. Dia terkena penyakit macam penyakit wabak, dia meninggal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tidak ada satu bukti pun yang mengatakan Abu Lahab ni masuk Islam. Katalah hari ni saya bagi satu statement. Saya kata kerajaan yang baru ni tak boleh bertahan lebih daripada 2 tahun. Pada tarikh sekian-sekian dia akan jatuh. Lepas tu saya kata, tak percaya tuan-tuan? Tengok lepas 2 tahun. Tengok tak jadi. Tuan-tuan kata saya apa? Poyo lah. Poyo lebih Ustaz ni. Sembang kemas. Kalau sembang, khinzir pun boleh terbang. Quran, dia cerita satu benda pada masa akan datang. Dia kata celaka Abu Lahab, isterinya pun akan masuk neraka. Anytime Abu Lahab boleh masuk Islam. Dia kata aku nak buktikan Nabi Muhammad, aku nak buktikan Muhammad ni bohong. Aku declare Islam. Bila declare Islam, apa jadi pada ayat ni?
Maksudnya ayat ni kena pindah. Tapi Allah Ta'ala tahu memang Abu Lahab tak akan masuk Islam. Maka dia bagi satu ayat, Abu Lahab hidup lagi. Dia beritahu Abu Lahab tak akan masuk Islam. Dia ni ahli neraka. Ummu Jamil pun ahli neraka. Dan tepat